Assalamualaikum kepada pejuang-pejuang SPM, ibu ayah, cikgu-cikgu dan anak-anak yang sedang berjuang untuk SPM. Okey, dulu zaman-zaman Atuk nenek saya dulu lah, dia peperiksaan tertinggi ni tak sampai SPM. Dia mungkin boleh pergi sampai sekolah rendah. Sebab masa tu negara perlukan orang yang ada kelulusan, at least boleh menulis, boleh mengira, dah cukup untuk dia buat kerja kerani apa semualah. Pada keadaan itu yang diperlukan. Tapi zaman sekarang dia untuk proceed pada kerjaya-kerjaya yang semakin berkembang di Malaysia ni, especially kalau kita nak develop negara kita, kita perlukan engineer, kita perlukan doktor, kita perlukan lawyer, kita perlukan scientist, mathematicians, physicists and chemist. Semua kita nak perlukan semua orang macam ni, orang ada pengetahuan yang meluas berkenaan dengan benda ni lah. Dan asas-asasnya berlaku apa yang kita belajar dekat sekolah lah. Dan akhirnya pengujian kelayakan atau kepandaian itu di peringkat SPM. Di situlah dia punya gate dia, di mana kalau anda lepas gate ni, anda boleh pergi kepada sistem pembelajaran ataupun sistem pengajian yang lebih terbuka, yang mana dia menjurus kepada kerjaya lah. Kalau masuk universiti lah, maksudnya boleh pergi ke engineering ke, doktor ke, lawyer ke and sebagainya lah. So, jadi untuk pejuang-pejuang SPM, pertamanya anda kena bersyukur lah, ucapkan Alhamdulillah kerana anda diberi peluang untuk menghadapi SPM. Apa-apa usaha yang anda buat, berjaya ke tak berjaya, itu kerja Allah Ta'ala. Anda kena perlu berusaha je, dan anda kena perlukan satu target, maknanya nak kerjaya kita ke arah mana, supaya bila kita buat, kita study, kita tahu okay, this is really what we're gonna focus on. Ini yang kita nak tumpukan. Tapi kalau ada yang masih belum tahu lagi nak jadi apa, tidak ada fokus lagi, belajar je, belajar saja, dan anggap mengambil SPM ni sebagai satu penanda aras pengetahuan anda. Okey, kepada pejuang-pejuang SPM, saya ucap tahniah sekali lagi kerana anda adalah sampai pada satu peringkat di mana anda mencapai satu tahap pengujian yang agak tinggi dalam hidup anda, di mana ia menguji anda punya asas pengetahuan. Okey, alright, so kita dalam lebih kurang dalam 5-6 bulan ni. Saya dah sekarang dah bulan berapa? Dah 5, mungkin dalam 6-7 bulan lagi anda akan menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar. Dan saya percaya, memang saya percaya, sekarang ni cikgu-cikgu, anda semua pun sama, sedang berusaha sedaya upaya menghabiskan silibus, belajar segala mata pelajaran, ada kelas tambahan dan sebagainya. Saya percaya juga cikgu-cikgu ada bagi latihan, dan anda perlu buat latihan tu untuk memastikan ketajaman penerimaan. Semua kita tahu, memang kita perlukan sedut segala ilmu-ilmu ini untuk sebagai persediaan kepada peperiksaan. Tapi satu benda yang kita agak lupa, iaitu bila kita sedut pengetahuan ini, macam mana kita nak keluarkan? How well that this knowledge can be pushed out during the exam day lah. Jadi itu persoalan yang jarang orang fikir lah. Sebab tu kita kena ambil satu masa, di mana-mana masa pun kita fikirkan kita nak buat satu latihan, exercise, yang mana dia mewakili keadaan sebenar. Yang saya pernah sebut sebelum ni, kita stimulate keadaan sebenar supaya otak kita bersedia untuk keluarkan apa yang kita dah tahu. Okey, dalam dunia kerjaya sebenar, pengetahuan kepandaian kita ni akan bertambah bila kita mengulang-ulang apa yang kita dah belajar, kita dah buat. Kalau kita jenis berfikir, bila kita buat calculation, kalau tengoklah makcik-makcik yang jual nasi lemak pagi-pagi, jual kuih muih, dia cepat, dia berfikir. Tengok, kalau orang dulu, dia tak pakai calculator, dia kira pakai dia punya pemikiran dia ingat, sebab dia dah biasa dengan calculations. So dia cepat, dia kira, siap. Zaman sekarang dia tekan calculator. Jadi dia tu dependent on the machines untuk buat calculations. Jadi otak dia tak develop. Point saya ialah dia akan sentiasa berulang-ulang guna benda tu, guna otak dia untuk dia buat sesuatu perkara yang dia
kena buat setiap masa. Jadi lama-lama dia akan dia jadi expert, dia jadi tip of fingers lah kita kata, di ujung jari dia. Sama juga kalau kita buat satu pekerjaan yang melibatkan fizikal. Bila kita buat kerja, contohnya ahli sukan, dia train semua benda yang dia buat tu. Kalau dia main hoki ke, dia belajar teknik, skill, dia ulang-ulang skill tu sampailah dia soalan macam ni tak perlu fikir lah, dia automatically dia buat. Siap. Tu dia ulang dalam satu hari 5-6 jam sehari untuk dia practice the same skill, untuk pastikan dia dapat sharpness. Okay, dan dia tak perlu fikir lagi lah untuk dia improve the techniques during the game. Dia hanya perlukan strategi saja masa dalam game. Itu kalau dia melibatkan situasi melibatkan penggunaan fizikal. Tapi kalau anda yang pejuang-pejuang SPM ni yang sedang bertarung untuk bersedia pada hari peperiksaan nanti, anda pun sama. Anda kena latih otak anda, pemikiran anda, your brain is very beautiful. The creation of your brain is very beautiful. The more you do, the better you are. Practice kalau mathematics, itu kalau matematik lah, you kena practice calculations. At the beginning of your practice, you might be wrong. That's because of we doesn't familiar with the calculation lah. Tapi bila lama-lama otak kita dia macam dah ready lah. Dia ready. Orang yang tak ada practice, dia tak nampak benda ni. Jadi tapi itulah, nak practice ni satu je, kita punya kekangan kita, masa lah. Kita ada masa ke nak practice? Yang tu perlu pengorbanan daripada ibu ayah, pengorbanan daripada kesanggupan diri sendiri untuk praktis. Kalau anda betul-betul nak, tu saya mulakan tadi dengan pemikiran motivasi untuk berjaya. Kalau anda nak berjaya, memang nak pada kejayaan, mencapai apa yang you nak capai dalam hidup ni, you kena spend something. Kat mana you nak spend tu? Mungkin untuk kos, bila kadang-kadang sekolah dah bagi dah latihan apa semua kan. Spend time, masa tu, pengorbanan masa. Itu yang anda perlu gunakan untuk practice, train otak anda, supaya anda boleh jawab apa yang soalan yang dalam SPM tu senang you dapat keluarkan masa you exam, sebab you dah practice lah. Saya dulu zaman saya dulu lah, saya belajar dulu. Sekarang dah tak belajar. Sekarang saya belajar lagi sekarang. Saya masih belajar lagi, dan saya masih ambil exam lagi. Dan saya buat benda yang sama. Apa yang saya cerita ni sebenarnya saya buat. It's a preparations, it's very important. Dulu masa saya zaman belajar dulu di SPM ke, zaman universiti ke, saya ni lambat panas. Lambat panas maksudnya bila dalam exam tu, kalau kita ada exam, let's say 2 hours exam or 3 hours, the first hour saya bukan blank tapi slow. Dia punya menjawab rate kadar menjawab soalan tu very slow. Sebab mungkin masa tu otak saya dia slow, dia lambat nak develop, lambat nak palas untuk jawab soalan. Tapi bila dah sampai jam yang kedua, kadang-kadang setengah jam terakhir, masa tu lah dia punya, tak tahulah idea baru sampai ke, ataupun otak dah panas ke masa tu kan. Dia datang je punya idea nak jawab soalan tu datang dengan cepat. Tapi masa tu yalah, kita kadang-kadang ada setengah jam lagi nak jawab. Itu dah terlambat lah. Tu kadang-kadang saya bila orang suruh letak pen, berhenti berjawab soalan, saya tenanglah, saya masih lagi tulis lah. Pasal saya masa tu otak masih lagi tengah mengeluarkan jawapan. Tapi itulah, kalau kita boleh train supaya kita start awal maksudnya dalam the first hour tu kita dah panas dah. Pemikiran kita dah panas. Kita dah ready dah jawab soalan. So macam mana nak bagi macam tu? Macam mana kita nak dapatkan kemampuan sebegitu rupa? Ialah kita mesti ada practice. Kita mesti train otak kita bersedia pada masa yang tepat. Panas pada masa yang tepat. Persediaan tu. Kalau kita let's say lah masa exam tu kita mengantuk ke, kita mungkin tak sihat. Jadi maknanya physically and mentally kita tak well prepared. Kesihatan ni kita tak nak jangka lah kan, tapi kita boleh prepare. Kita boleh prevent dan kita doa pada Allah Ta'ala lah semoga kita sihat pada hari kejadian. Tapi kita boleh prevent. Maksudnya kita jaga tidur kita, jaga pemakanan kita, kita jaga pergaulan kita punya persekitaran kita,
untuk memastikan kita pada hari kejadian kita sihat. Kita ingat kita belajar kita 2 tahun kita punya struggling on receiving all the knowledge, tapi end up during the exam day, that 2 hours ataupun 3 hours exam day, kita collapse because of masalah kesihatan ke apa ke. So tapi kita tak jangka lah, cuma kita boleh berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita pada hari kejadian kita okey, kita tak ada masalah. Tapi point saya pada perbincangan kita pada kali ini ialah the preparation, the prep before the exam. Itu saya suka tekankan benda tu. Anda buatlah apa saja sekalipun, kalau preparation anda weak, maksudnya apa saja tu ialah tak kisahlah exam ke, anda ni ahli sukan ke, anda ni apa jenis assessment yang anda hadapi, kalau anda tidak ada cukup preparation, anda ada masalah. Macam saya ada assessment, walaupun saya ni pensyarah kan, tapi saya ada assessment saya sendiri. Assessment atau penilaian berterusan tu memang ada. Tapi contoh assessment ni ialah bila saya nak memohon grant ataupun saya nak membentangkan sesuatu permohonan lah, saya mesti present, saya mesti sediakan saya punya slide presentation, dan saya mesti menyampaikan dalam bentuk penyampaian yang tepat dan padat dan menyebabkan orang faham apa yang saya nak sampaikan. The only way I can do that is actually by preparations. Saya kena buat preparations tu kena, walaupun 10 minutes, 15 minutes of presentations, the preparation should be a few hours, sometimes days, to make sure that what we actually present ataupun kita tunjuk apa yang kita nak sampaikan pada hari itu mencapai matlamat dia. Practice. Memang saya practice. Saya buatlah sendiri, saya practice baca sendiri, saya practice baca main ke, to make sure that actually we can deliver well. Itu maksud saya, itu yang saya punya preparation. Sebab itu dalam kes saya lah. Tapi pada pejuang SPM sekalian, anda nak berjuang pada 2 jam ataupun 3 jam dalam peperiksaan, mungkin sebulan, dalam sebulan anda menghadapi peperiksaan tersebut, anda mesti buat preparation yang sebaik mungkin. Sekarang 5 bulan terakhir, 6 bulan terakhir is a good time for you to prepare. Okay, spend your time on the exercises. Okay, if you have a group of students, kawan-kawan belajar yang satu kampung ke, satu kelas ke, duduk sama-sama. Nak seorang-seorang mungkin tak semangat kan, ramai-ramai. Zaman dulu kita kena pergi rumah kawan nak buat exercise kan. Sekarang boleh buat online. Kita buat Google Meet ke, sekarang dah rumah dah ada internet kan. Kita buat ramai-ramai, okay, on video pula, on Google Meet, buat exercise sama-sama, buat like 2 hours of assessment together with your friends. Walaupun jauh-jauh, tapi anda boleh bersama dalam satu Google Meet. Set mungkin 2 jam untuk buat latihan, buat exercise tu, ataupun kita panggil buat rehearsal pada assessment peperiksaan. Buat ramai-ramai. Start pukul 9, habis pukul 12. Dia seronok sikit kalau ramai-ramai, walaupun dia secara maya. Dan lepas tu kita boleh bincang lah. So itu sikit banyak saya punya bebelan saya hari ni lah, untuk make sure saya sampaikan. Mungkin saya akan teruskan lagi penceritaan saya pada masa akan datang. Sebab saya ada pengalaman, saya ada pengalaman walaupun dah lama, tapi saya masih berada dalam bidang education ni, dan saya rasa saya perlu sampaikan benda ni. Pasal benda ni tak mahu fokus sebenarnya. Dia fokus pada nak belajar, betul belajar, tapi fokus juga untuk keluarkan apa yang anda dah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.